Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Husnul Iman bin Hamzah dari kelas 4 Intan, SKKT 1 Tumpat Kelantan. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ada seorang sahabat meminta nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, "Janganlah kamu marah." Sahabat itu bertanya berulang kali, namun baginda tetap menjawab dengan pesanan yang sama, "Janganlah kamu marah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini mengajar kita bahawa sifat marah adalah punca segala keburukan. Apabila kita marah, akan menjadi gelap dan kita mudah melakukan kesilapan. Sebab itulah Rasulullah SAW menekankan pentingnya menahan marah. Orang yang mampu mengawal marah sebenarnya memiliki kekuatan yang besar di sisi Allah. Selain itu, hadis ini juga mengingatkan kita supaya sentiasa bersedia menerima nasihat untuk memperbaiki diri. Rasulullah SAW sendiri tidak pernah marah kerana kepentingan peribadi. Tetapi baginda hanya marah apabila hukum Allah dilanggar. Oleh itu, marilah kita berusaha menjadi insan yang sabar, tenang dan mampu menahan marah, kerana itulah kunci kepada segala kebaikan. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk semua. Sekian, terima kasih.